Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Aifi bin Johari, pelajar PISMP dalam bidang pendidikan seni visual dari kelas PT1 S25. Pada hari ini, saya ingin membentangkan apresiasi karya seni visual saya yang telah saya hasilkan melalui tugasan 1 dan tugasan 2. Baiklah, mari kita lihat kepada tema utama. Tema utama produk saya ialah manifestasi visual nilai budaya melalui penghasilan karya berasaskan peribahasa. Saya memilih peribahasa Inggeris "Don't judge a book by its cover" kerana maksudnya dapat menghasilkan satu mesej atau kisah yang menarik dalam karya saya. Peribahasa ini membawa maksud jangan menilai sesuatu atau seseorang hanya berdasarkan penampilan luarannya saja. Book atau buku mewakili seseorang atau sesuatu yang lebih mendalam atau kompleks. Manakala cover iaitu kulit buku mewakili penampilan luaran atau gambaran pertama yang kita lihat. Untuk tugasan 1, saya telah menghasilkan sebuah e-portfolio digital yang mengikutkan keseluruhan proses penghasilan corak dan rekaan berdasarkan peribahasa "Don't judge a book by its cover". Langkah-langkah utama dalam tugasan ini merangkumi pengenalan peribahasa, kajian sumber ilham, lukisan realistik, olahan dan perkembangan idea, susunan corak terancang dan tidak terancang, kajian reka letak dan warna, modal mockup 3D serta apresiasi ringkas hasil akhir produk. Reka bentuk ini bermula secara manual dan seterusnya saya didigitalkan menggunakan perisian grafik. Sepanjang proses ini, saya menerima maklum balas daripada pensyarah dan rakan-rakan, terutamanya berkaitan reka letak. Saya menyesuaikan rekaan saya berdasarkan cadangan mereka. Seterusnya, bagi tugasan 2, saya telah menghasilkan sebuah produk sebenar iaitu bag tote. Reka bentuk digital yang telah saya hasilkan dihantar kepada pengilang untuk diterjemahkan ke dalam bentuk fizikal. Sumber ilham utama saya ialah buku sebagai simbol kepada penampilan luar seseorang. Manakala simbol X digunakan untuk mewakili konsep jangan atau don't yang terlibat dalam peribahasa yang telah dipilih, yang melengkapkan mesej peribahasa itu, iaitu larangan untuk menilai seseorang berdasarkan rupa atau luaran semata-mata. Bagi bahagian olahan dan perkembangan idea, saya bermula dengan menghasilkan beberapa olahan motif buku yang datang daripada lukisan realistik. Saya memilih olahan ke-6 kerana bentuk bukunya lebih jelas dan sesuai untuk dimanipulasi. Seterusnya, saya membuka bentuk buku itu secara visual untuk menampakkan isi di dalamnya dan menjadikannya lebih estetik dan simbolik. Motif buku ini diringkaskan untuk kemudahan penggunaan dalam susunan corak. Saya mencuba 2 pendekatan visual, satu dengan rupa tajam dan satu lagi rupa lembut. Saya dapati bahawa rupa yang lembut lebih estetik dan menyampaikan maksud dengan lebih halus. Saya juga menambahkan motif manusia dengan elemen baik dan jahat bagi menunjukkan bahawa kita tidak boleh menilai personaliti seseorang hanya daripada luaran. Bagi menyokong aspek don't, saya memilih huruf X sebagai motif utama. Saya mencuba motif lain seperti tanda amaran dan simbol tangan, tetapi kekal dengan X kerana ia paling sesuai. Saya juga menghasilkan 2 variasi X, satu tajam dan satu lembut. Dan akhirnya, saya memilih bentuk geometrik seimbang kerana bentuk ini lebih cantik dan tersusun. Kedua-dua motif ini kemudiannya digitalkan menggunakan aplikasi sketchbook dan disusun menjadi corak berulang dengan bantuan aplikasi Reaper. Saya meneroka pelbagai susunan seperti cross brick, hexagon grid, dan susunan bebas. Mari kita lihat kepada aplikasi corak pada produk. Corak akhir yang saya hasilkan merupakan gabungan motif buku dan simbol X.
saya telah mengaplikasikan motif ini dalam pelbagai susunan seperti hexagon grid, cross brick dan juga susunan tidak terancang untuk menghasilkan variasi visual yang menarik dan dinamik. Dari aspek bahasa seni visual, saya menekankan kepada unsur garisan, bentuk simetri, warna dan irama visual bagi menimbulkan kesan estetik yang selari dengan maksud peribahasa. Warna-warna seperti biru, merah, ungu, hijau, kuning dan perang digunakan bagi melambangkan kepelbagaian personaliti manusia yang hanya dapat dikenali apabila kita melihat seseorang itu dengan lebih mendalam, bukan sekadar pada luarannya sahaja. Saya menghasilkan rekaan secara manual terlebih dahulu dengan membuat lakaran menggunakan pensel dan pemadam. Selepas itu, saya menggunakan media digital dan reka bentuk akhir dihantar kepada pengilang untuk dicetak pada permukaan tote bag. Ini memberikan saya peluang untuk memahami bagaimana reka bentuk digital boleh diterjemah kepada produk sebenar. Proses penghasilan karya atau produk dimulakan dengan susunan corak secara teliti atas template produk. Kemudian, warna ditambah bagi meningkatkan nilai estetik. Saya menggunakan mockup 3D untuk melihat bayangan produk yang sebenar. Seterusnya, reka bentuk tersebut dihantar kepada pengusaha backtote untuk dijadikan produk. Dan akhirnya, saya menerima produk fizikal berdasarkan rekaan asal saya. Terdapat elemen dimensi baru iaitu tekstur timbul pada corak backtote. Tekstur ini menambahkan pengalaman sentuhan kepada pengguna, menjadikan produk bukan sahaja menarik secara visual, malah memberi kesan tekstil yang unik dan lebih interaktif. Secara kesimpulannya, melalui tugasan ini, saya banyak belajar tentang kepentingan proses dalam penghasilan seni, dari fasa idea ke fasa fizikal. Saya juga belajar untuk menerima maklum balas, menyesuaikan diri dengan cabaran, serta mencari solusi kreatif apabila berhadapan dengan tekangan luar jangkaan. Salah satu masalah utama saya ialah kesukaran mencari pengilang. Tetapi saya berjaya mengatasinya dengan membuat penyelidikan lanjut dan berkomunikasi secara profesional. Secara keseluruhannya, tugasan ini benar-benar mengasah kemahiran saya dalam seni reka bentuk visual, pengurusan projek dan komunikasi visual yang sangat penting untuk profesion saya sebagai seorang pendidik seni pada masa hadapan. Selepas membuat sesi refleksi, saya berfikir bahawa terdapat dua cadangan penambahbaikan yang boleh saya lakukan di masa hadapan. Pertama sekali, dari segi warna. Walaupun warna yang pelbagai melambangkan personaliti manusia, skema warna yang lebih seimbang boleh dipilih agar tidak terlalu serabut atau clashing. Saya boleh menggunakan warna analog atau triad untuk mengekalkan makna tetapi memperkemas visual. Penambahbaikan juga boleh dibuat pada kualiti produk itu sendiri. Saya perlu meneliti kualiti cetakan atau jahitan dari pengilang dan menyesuaikan semula saiz corak agar tidak kelihatan terpotong, kabur atau tidak jelas. Saya boleh juga eksperimen dengan material lain, contohnya kain kanvas keras, fabrik kertas semula atau bahan mesra alam untuk menambah nilai pada produk. Itu saja dari saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.